5 momen kontroversi dalam sejarah bola sepak Malaysia. Sukan bola sepak adalah sukan yang paling ramai peminat di negara kita, Malaysia. Anda pasti mengetahui bahawa sukan ini adalah sukan yang melibatkan physical contact di kalangan pemainnya. Malah bukan itu sahaja, untuk segelintir peminat pula, emosi dan minat pada kelab yang disokong itu boleh melebihi beberapa perkara yang lain. Setiap negara ada sejarah sendiri dalam sukan bola sepak. Begitu juga negara kita. Ini 5 momen kontroversi dalam sejarah bola sepak Malaysia. Nombor 5. Farizal Malias mengamuk. Siapa yang tak kenal dengan legen penjaga gol negara Farizal Malias? Legen pasukan kebangsaan dan juga pasukan JDT. Pada tahun 2017, semasa kejohanan AFC separuh akhir kedua, di mana menyaksikan perlawanan JDT bertemu Ceres Negro, Farizal telah meluru ke arah pengadil setelah gagal menyelamatkan penalti yang diambil pemain tuan rumah. Seterusnya, akibat tidak diendahkan, Farizal berlari ke tengah padang di mana pengadil berada dan bermulalah adegan beliau menolak pengadil dan dilayangkan kad merah. Kejadian itu menyebabkan ramai pihak telah mengecam Farizal. Selepas kejadian itu, Jawatan Kuasa Tata Tertib AFC membuat satu keputusan untuk menggantung Farizal dari sebarang aktiviti bola sepak sepanjang 12 bulan dan didenda sebanyak RM170,000 Malaysia. Nombor 4. Kekalahan terburuk pasukan kebangsaan. Tarikh 3 September 2015 menjadi detik hitam bola sepak negara apabila Harimau Malaya dikejutkan dengan kekalahan besar 0-10 di tangan UAE dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2018. Dollah Saleh, jurulatih pasukan kebangsaan ketika itu, kemudiannya mengumumkan peletakan jawatannya sebaik tiba di tanah air sebagai mengambil tanggungjawab atas kekalahan tersebut. Selepas teruk dimalukan pasukan UAE, pasukan kebangsaan ketika itu juga turut mendapat kecaman dari para peminat tanah air. Pada tahun 2023, legenda Malaysia Azamuddin Akil, yang mana salah seorang pemain yang terlibat di dalam perlawanan bertemu UAE, mendedahkan punca sebenar kekalahan skuad kebangsaan adalah disebabkan cuaca yang sangat panas sehingga mencecah 50 darjah Celsius. Nombor 3. Skandal rasuah 1994. Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, bekas Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang ketika era 90-an, adalah individu yang pertama membuat laporan polis berkenaan gejala rasuah di dalam industri bola sepak tempatan ketika itu. Kes rasuah ini melibatkan ramai pemain dan jurulatih pasukan. Modus operandi mereka adalah dengan cara membeli pemain supaya pemain itu bermain dengan niat sengaja melakukan kesilapan dan kalah. Akibatnya, sebanyak 58 daripada mereka dikenakan hukuman gantung selama 1 hingga 4 tahun oleh FAM. Seramai 21 pemain dan jurulatih diberhentikan manakala beberapa pemain dibuang daerah dan seumur hidup tidak dibenarkan menyertai pertandingan bola sepak anjuran FAM lagi. Nombor 2. Gol kontroversi. Pada 2015, ketika perlawanan suku akhir kedua Piala Malaysia antara PKNS menentang Kedah, dalam perlawanan yang diadakan di Stadium Majlis Perbadaran Selayang, ribuan penyokong Kedah begitu gembira kerana meraihkan gol kedua pasukan tersebut hasil jaringan Sandro. Namun di saat Sandro dan kesemua pemain Kedah sedang meraihkan jaringan, PKNS mengambil kesempatan dengan terus melakukan sepak mula dan berjaya menghasilkan gol. Pengadil perlawanan Samsudin Ibrahim ketika itu telah membenarkan gol itu dikira dan terus mencetuskan ketegangan antara Kedah dan pengadil. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah mengambil tindakan menggantung Samsudin dan 3 lagi pegawai perlawanan yang terlibat dalam aksi tersebut. Nombor 1. Pemain negara Faizal Halim disimbah asid. Walaupun sudah setahun lebih, tapi kes Faizal Halim ni masih terasa baru sebenarnya. Tarikh 6 Mei 2024 adalah tarikh yang tidak mungkin dapat dilupakan Faizal, di mana pada hari itu satu peristiwa hitam di dalam karier beliau telah berlaku,
di mana Faizal telah disimbah asid di sebuah pusat membeli belah di ibu kota. Kecoh satu Malaysia bercerita mengenai kes ini. Pelbagai spekulasi telah dibuat. Ada yang menuduh pihak itu, ada yang menuduh pihak ini. Ada tangkapan telah dilakukan pihak polis, namun pada 11 Mei mereka dibebaskan dengan jaminan polis. Faizal disahkan menghadapi kecederaan lecur tahap 4 dan perlu menjalani beberapa siri pembedahan. Sekian, itu sahaja dari aku untuk video kali ini. Kepada korang, kalau ada momen kontroversi yang nak korang share dengan aku, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Terima kasih.